Dan dia selalu sebut cikgu, cikgu, lepas saya buat tu kelas, cikgu doakan saya dapat A, cikgu. Jadi setiap selepas kelas, dia akan jumpa saya. Okey, cikgu, doakan saya dapat A. So saya aminkan. Guru saya istimewa. Dia selalu memberi kata-kata semangat kepada saya, mengatakan bahawa Azim jangan sakitkan hati guru supaya ilmu yang Azim belajar berkat. Murid saya murid biasa dan sekolah saya sekolah biasa. Tapi dengan usaha dan usaha guru di sekolah, sokongan ibu bapa, sokongan komuniti dan juga program anak kita tadi boleh menghasilkan anak-anak yang cemerlang. Saya rasa macam agak terharu. Rasa macam masih ada lagi orang yang ambil peduli tentang diri saya. Walaupun kadang-kadang ibu bapa kita penat bekerja, kita masih lagi ada guru untuk kita cerita masalah kita. Perasaan sebagai guru pada Hari Guru ini ialah perubahan kepada anak murid yang diajar dari segi sikap dan keputusan peperiksaan itu amat bermakna bagi saya. Mesej saya untuk guru-guru saya ialah sentiasa bahagia dan jangan pernah lelah untuk mengajar anak-anak muda. Saya sangat-sangat bersyukur kerana telah mengenali guru-guru saya sebagai ibu bapa kepada saya. Sebagai guru, sebenarnya tiada apa yang kita nak sasarkan kepada murid-murid kita kecuali kejayaan. Dan yang pasti, cikgu pun kena kerja luar biasa. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sanggup mengajar saya dan sentiasa berikan yang terbaik untuk melihat anak murid berjaya pada masa hadapan.